Apa nak cakap Okay, satu benda yang aku rasa aku pun tengah buat benda ni dan selalu benda ni aku buat silap ataupun aku tak buat kerap. Ada dua benda lah. Okay? Ada dua benda. Kalau contohnya kalau kita ni berinteraksi dengan orang lain ataupun kita bercakap depan ramai orang. Dua benda ni yang selalu aku buat silap. Okey lah. Satu benda lah. Okay. Satu benda ni yang aku selalu buat silap. Yang pertama adalah aku tak tengok betul-betul. Aku tak ada eye contact. Maksudnya aku tak tengok. Aku tak tengok mata audience aku. Kalau katalah audience aku tu ada 1,000 orang, tak logik kalau aku nak tengok semua mata dia orang every time. No. Aku bukan robot. Robot pun belum tentu boleh tengok 1,000 orang satu masa. Tapi at least, sekurang-kurangnya lah, kalau aku tak dapat 1,000 sekalipun, mesti aku boleh dapat seorang dua. Mungkin aku boleh tengok seorang dua, dan mungkin aku tak boleh nak tengok pada satu arah saja. Contohlah, aku punya audience dekat depan mata aku ni, dia ada dekat kiri, ada dekat kanan aku, ada dekat depan aku, ada dekat atas aku, mungkin ada dekat belakang aku ada, tapi jaranglah tak ada dekat belakang. Katalah ada dekat bahagian depan, kiri dan kanan. Jadi biasa benda yang aku silap buat adalah, contohlah sekarang ni aku tengah bercakap dekat depan kamera phone. Aku cuba sedaya upaya untuk tengok kamera. Sebab aku cuba untuk bayangkan ini adalah mata aku punya audience. Okeylah, audience mungkin terlalu besar lah. Kita ambil contoh benda yang paling asas sekali. Kita bercakap dengan orang lain. Kita bercakap dengan seorang kawan kita ataupun ahli keluarga kita. Satu benda yang biasa aku silap, aku tengok tempat lain. Aku tak tengok mata dia. Bukan sebab aku takut nak tengok mata dia, tak. Dalam banyak ketika, aku tak takut nak tengok mata dia. Tapi mungkin silap aku cakap tapi aku tak tengok dia. Bila aku tak tengok dia, seolah-olah macam aku tak berikan perhatian penuh kepada dia. Seolah-olah aku tak menghargai kehadiran dia, aku tak menghargai kita punya discussion, perbualan tu. Jadi itu penting dia, tengok mata dia. Mungkin kita tak boleh nak tengok mata dia depan-depan. Tak, maksudnya, mungkin kita tak boleh nak tengok mata tu straight. Mata kita tengok mata dia direct. Fine. Anggaplah kita tengok mata dia. Tengok dahi dia, kan? Tengok kepala dia. Tapi kita tengok ke arah dia. Jadi itu sebenarnya dah menghantar mesej kepada orang yang kita bercakap. Kita menghargai dia. Kita bercakap kepada dia. Kita berikan perhatian sepenuhnya kepada dia. Jadi itu yang nombor satu. Tadi aku bagi tahu ada dua perkara. Tapi ini aku rasa benda yang paling penting lah. Kalau aku bercakap, selalunya aku terlupa benda ni. Jadi dalam video ni aku ingatkan diri aku balik. Dan aku harap aku ingatkan korang juga yang tengok video ni. Kalau kita cakap dengan orang lain, cuba sedaya upaya untuk kita tengok dia. Kalau kita tengok dia, kita beritahu pada dia, aku berikan perhatian 100% kepada kau. Okay lah, fine. Tak 100%, mungkin 98%, 95% sebab ada orang lalu lalang ke, kan, ada benda lain yang mengganggu perhatian kita, fine. Tapi most of the time kita tengok dia. Itu nombor satu lah. Nombor dua, kalau ikut pengalaman aku sendiri, aku sebenarnya suka untuk dengar seseorang. Tak kisahlah speaker cikgu ke, speaker ke, motivator ke, bos ke, someone ke, bukan someone ke. Aku paling suka tengok orang yang bila dia bercakap, dia senyum. Bila dia bercakap, dia happy. Bila dia bercakap, kita boleh rasa kasih sayang dia kepada orang lain. Dan secara fizikal benda tu paling mudah sekali kita boleh tahu kalau dia senyum. Jadi itu antara benda yang aku terlepas pandang. Selalu aku terlepas pandang. Pertama, yang tadi eye contact. Yang kedua,
Kalau aku bercakap, mungkin aku lupa untuk senyum. Ya, memang ada orang yang dilahirkan memang susah nak senyum. Macam aku. Aku sebenarnya bukan orang yang suka senyum ataupun orang yang murah dengan senyuman. Tapi, aku paksa diri aku untuk senyum. Jadi, bila aku dah tahu benda tu, sebab aku suka orang apabila dia bercakap, dia senyum dan dia happy, dia ceria, kemudian dia sampaikan sesuatu. Aku suka dengan orang-orang macam tu. Walaupun aku bukan naturally dalam kategori orang yang macam tu. Jadi aku cuba untuk belajar. Aku paksa diri aku untuk buat. Dengan harapan, satu hari nanti, benda tu akan datang secara automatik. The moment aku bercerita, the moment aku bercakap dengan orang lain, aku pun akan senyum kepada dia. Bukan setakat aku happy. Orang yang aku cakap tu pun, dia pun akan rasa happy dan dihargai. Jadi itu adalah dua perkara yang selalu aku buat silap, yang selalu aku lupa, selalu aku tinggalkan. Jadi dengan harapan video ni boleh mengingatkan kembali kepada aku benda tu penting. Yang pertama eye contact, yang kedua adalah untuk senyum. Dan aku harap benda tu pun korang boleh ingat dan korang boleh start praktikkan. Kalau sebelum ni dah praktiskan, dah praktikkan, good. Buat lebih kerap lagi benda tu. Sebelum aku tutup video ni, aku teringat dengan satu istilah. Pernah tak kita dengar satu istilah nama dia karisma ataupun charismatic? Aku tak buka kamus lagi untuk tahu apa perkataan tu maksud dia. Tapi mungkin korang boleh tengok dan mungkin lepas ni aku akan tengoklah kamus kan. Apa maksud karisma? Salah satu definisi yang aku belajar daripada orang lain, aku dengar ni rasanya daripada Naval Ravikant. Naval Ravikant ni dia seorang businessman daripada US tapi dia asalnya daripada India. Dan beliau bagi tahu yang karisma maksudnya seseorang yang they can project two things. Number one, he or she can project confidence, keyakinan apabila dia bercakap, apabila dia menyampaikan sesuatu. Dan yang kedua, he or she can project love. They can project the confidence and love at the same time, pada masa yang sama. Pada masa yang sama, dia yakin dan pada ketika itu juga dia boleh menunjukkan kasih sayang, love kepada orang lain. Jadi kalau kita nak tunjukkan kita punya kasih sayang, apa salahnya kita senyum? Senyum amalan yang mulia. Selain daripada kita ada eye contact dengan orang yang kita bercakap, waktu tu juga kita boleh ajar diri kita untuk senyum. Kalau sebelum ni kita dah senyum, kita senyum banyak kali. Tapi jangan senyum sepanjang masa. Nanti orang fikir kita gila. Okay? Itu pendapat aku je lah. Tapi, the point is, number one, eye contact. Number two, senyum. Terima kasih. Selamat mencuba. Bye.